Guys, isu ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan sekiranya DAP tahu menjaga batas dalam politik gabungan. Apa yang ditunjukkan oleh ahli parlimen Puchong jelas mencerminkan kegagalan memahami situasi dan emosi rakan sendiri, khususnya ketika UMNO dan para penyokongnya sedang melalui detik sukar berkaitan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak. Keadaan ini ditambah pula dengan DAPC ataupun DAP Muda Selangor tampil mempertahankan kenyataan ahli parlimen Puchong berhubung status Facebook yang seolah-olah meraihkan keputusan mahkamah berkaitan Datuk Seri Najib Razak, sambil pada masa yang sama mengecam tindakan pemuda UMNO Puchong sebagai intimidasi politik dan gimik murahan. Dari sudut komunikasi politik, pendirian sebegini bukan sahaja gagal meredakan keadaan, malah membuka ruang kepada ketegangan yang langsung tidak perlu dalam kalangan rakan gabungan kerajaan. Persoalan yang wajar ditanya mengapa DAP perlu bersuara pada waktu yang begitu sensitif sekali. Dalam politik berpasukan, apatah lagi dalam kerajaan yang digelar kerajaan perpaduan, perlu ada masa untuk bercakap dan ada masa untuk berdiam diri. Kematangan politik tidak diukur melalui kenyataan menyindir ataupun reaksi spontan, tetapi melalui keupayaan membaca suasana dan memahami perasaan rakan sendiri. Jika benar menghormati semangat solidariti, sikap berdiam diri dalam keadaan tertentu adalah pilihan paling beradab dan mampu mengekalkan hubungan yang ampuh dan harmoni. DAPC Selangor mendakwa mereka mempertahankan politik berfakta, berprinsip dan kepentingan rakyat pula. Namun isu ini bukan perbahasan dasar awam, bukan soal polisi ekonomi ataupun kebajikan rakyat. Ini adalah soal kepekaan dan hubungan dalam gabungan. Perlulah ada sensitiviti dan rasa hormat. Apabila rakan politik sedang diuji, berasa kecewa ataupun bersedih, tindakan yang wajar ialah tidak menambahkan lagi tekanan. Apatah lagi melalui sindiran terbuka macam ni. Reaksi pemimpin UMNO terhadap kenyataan ahli parlimen Puchong ini kemudiannya dilabel sebagai biadab dan tidak sensitif. Ni dia. Ini pun satu lagi. Label ini tidak adil dan tidak tepat. Hakikatnya punca rasa tidak senang ialah tindakan mengemaskini update status di Facebook serta memberi komen terbuka yang dilihat meraihkan. Celebrate sesuatu keputusan yang jelas, memberi kesan emosi dan politik kepada rakan gabungan, khususnya UMNO. DAP seharusnya peka terhadap sensitiviti ini. Dalam mana-mana gabungan yang sihat, ada perkara yang tidak perlu diraihkan secara terbuka. Sejarah politik negara mengajar banyak perkara penting.